Hi guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like and comment. Okay, kalau belum. So hari ni kita akan playing tourist dekat KL. So kita sekarang on the way nak ke Karkosa Seri Negara. And ada few tempat lagi, so korang kena tunggu, okay? Okay guys, hari ni aku nak bawa korang ke satu tempat yang mungkin ramai tak tahu. Nama tempat ni adalah Karkosa Seri Negara. Kalau kita tengok bangunan ni dari luar, nampak memang sangat heritage tau. And tempat ni menyimpan banyak sangat sejarah. Rupanya bangunan ni pernah menjadi kediaman rasmi Gubernur British. And bangunan ni pun dah berusia lebih 100 tahun tau. And sampai sekarang, seni bina asal dia masih dikekalkan. Ini adalah miniature wanita-wanita zaman dulu And ini adalah dokumentari Melaya 1945. Korang boleh tengok dan dengar cerita dekat sini. And ini adalah akhbar zaman dulu. Semua dalam tulisan Jawi. Yang ni akhbar Oktober 1929. Yang ni memang legend gila weh. Lepas tu aku baru tahu yang bendera Malaysia dulu asalnya adalah macam tu. Warna merah and bintang dia warna putih weh. Lepas tu kan korang kalau tengok, ini adalah klip video sewaktu zaman Malaysia, Hari Malaysia. Inilah kisah dia, inilah video dia. Dan korang pun mesti baru tahu yang lagu Negaraku ni ada beberapa version. Kalau korang tengok situ ada version Terang Bulan, ada Negaraku Union, ada Negaraku Harmoni, and sampailah beberapa version, sampailah yang version yang sekarang ni, yang kita selalu nyanyi sekarang ni. So ni dia macam radio lama, kita boleh play dekat situ nak dengar yang version yang mana. So dia macam very aesthetic and antique lah pada aku. Harapan untuk negara pada masa yang akan datang. Tulis je lah random, tak ada. Tulis je lah apa harapan. Okay, tak. Anything to say? Biasa.
Seri Best. negara punya tour best. Best. Dia macam international level punya tour. Betul. So for the price, for the entry price, I think it's really worth it lah. Only RM12. RM12, tapi dalam dia ada tour guide semua. Ada tour guide. Ada gallery lagi, you can enjoy lah. Yes, And then very informative lah, very kan? informative. Informative boleh tahu lah kalau you guys macam minat sejarah, tapi sejarah Malaysia you kurang sikit macam I. Bolehlah pergi. Tak, kita belajar sejarah dekat sekolah. So maybe kita dah banyak lupa. benda kita dah lupa kan. So bila kita datang sini dah macam recall semua benda lah. Macam Dah mendung dah. I nak pergi Kalkosa lah.